Alright, so hari ni aku nak bagi tahu kat korang 3 sebab kenapa korang kena tukar kepada OLED projector lens. Tapi sebelum tu, kenapa nak kena tukar projector lens ni? Alright, so kalau korang nak tahu, dia punya jangka hayat untuk sesebuah projector lens ni lebih kurang 5 hingga 6 tahun. So bila dah lepas daripada jangka hayat ni, reflektor dengan lens akan rosak. So bila dah rosak, korang punya lampu dah tak terang dan cahaya dah tak fokus. So jom aku tunjukkan kat korang 3 sebab kenapa korang kena tukar kepada OLED projector lens. Yang nombor 3 ni mesti korang suka. Alright, yang pertama, OLED projector lens ni terang tapi tak silau. Macam mana tu? Alright, so bila korang tukar lampu, lagi-lagi yang jenis LED bulb ni, korang punya lampu akan lebih silau berbanding dengan lampu yang biasa seperti lampu kuning, sebab korang pasang di headlamp yang tidak sesuai dengan LED bulb tu. Okey, so tak pasal-pasal orang depan silau, korang pula dapat dosa kering sebab kena kutuk dengan driver tu. So bila korang pakai OLED projector lens ni, dia punya lampu terang tapi tak silau disebabkan dia punya lampu tu dia lebih soft dan bila dia tembak pun jauh tapi tidaklah sampai mengganggu pemandu di hadapan. Dan kalau korang nak pasang OLED projector lens ni, mestilah dipasang oleh profesional. Yang kedua pula, OLED projector lens ni ada pelbagai model tau. Kalau korang nak tahu, dia ada untuk fog lamp dan juga untuk headlamp. So untuk fog lamp, dia ada X1 Pro dengan X1 Pro Tricolor. Untuk X1 Pro ni, cahaya dia 6K dan X1 Pro Tricolor ada 3K, 4.3K dan 6K dalam satu projektor. Lepas tu pula, jarak lampu dia boleh sampai 100 meter tau. Kagum! Jangan nak kagum dulu. Untuk headlamp projector lagi padu sebab dia ada X3 Pro, X5 Pro dengan H100. Kesemuanya cahaya 6K. Lepas tu pula, dia punya low beam saja boleh sampai 150 meter jarak. Lepas tu pula, dia punya high beam, lampu laser, lebih fokus, lebih jelas. Yang ketiga, walaupun hujan, lampu tetap steady. Alright, so selalunya bila waktu malam, lagi-lagi hujan, korang mesti malas nak drive keluar. Sebab apa? Korang susah nak nampak jalan bila korang pakai lampu kuning ataupun pakai lampu HID. Sebab lampu kuning dan lampu HID ni selalunya akan terbias bila kena air hujan dan lampu tak fokus. Kalau korang pakai OLED projector lens, lampu tetap fokus, cahaya tetap terang walaupun kena cahaya hujan sebab dia punya function laser tu. Lampu dah tak terang ataupun malap, bolehlah dapatkan OLED projector lens hari ni.